Hello, hai. Nama aku Jempak, penjaga cerita seram Lil Studio, dan aku adalah saksi kepada kisah yang tak sepatutnya didengar. Selamat datang ke kompilasi YouTube Short. Sekejap lagi, hantu muncul. Cerita pertama yang aku nak ceritakan pada malam ini berlaku pada satu malam pada tahun 80-an, di mana ada seorang pemuda yang tinggal bersendirian di rumah. Pada malam itu, suasananya sangat sunyi. Dia sedang duduk di atas kerusi sambil menonton televisyen. Matanya sudah kuyu dan hampir terlelap. Terkejut pemuda tadi mendengar ketukan yang kuat pada pintu depan rumahnya. Dia yang tadi sedang duduk terus bingkas bangun, memandang ke arah pintu hadapan rumahnya. Bunyi ketukan semakin kuat dan semakin laju. Pada ketika itu dia sangkakan ada yang nak bergurau dengannya. Tetapi bila dia fikirkan balik, siapa yang berani datang malam-malam nak bergurau macam tu? Lagipun rumahnya terletak jauh dari rumah kejiranan yang ada dalam kampung itu. Ketukan masih berterusan di pintu depan rumahnya. Dengan perlahan-lahan dia melangkah menuju ke arah pintu itu. Semakin dia dekat dengan pintu itu, semakin berdebar rasa hatinya. Pemuda tadi terasa takut untuk membuka pintu dan dia mengambil keputusan untuk mengintai dari tingkap yang berada di sebelah pintu depan rumahnya. Mari kita saksikan apa yang mengetuk pintu depan rumahnya. Jadi, itulah cerita pertama. Kisah pocong mengetuk pintu rumah dengan kepalanya. Cerita kedua pula, aku nak cerita mengenai seorang pemuda yang memandu seorang diri di atas lebuh raya menuju ke kampung halamannya. Apabila menepasi satu kawasan rehat R&R, dia terbau sesuatu yang wangi dalam keretanya. Dan pada ketika itu, radio keretanya tiba-tiba mengalami gangguan. Seram kan kalau tiba-tiba kakak cantik duduk sebelah anda ketika memandu? Sekarang, aku nak cerita pula tentang kisah seorang pengawal keselamatan di stesen kereta api di Jepun bertemu dengan hantu Rokurokobi. Nak tahu bagaimana rupa hantu ini? Jom kita tengok video seterusnya. Sumimasen. Gomen ne, kono ikawa mo shimatteru yo. お嬢さん、どうして泣いてるのですか？
何でだよ。すみません。Wah, panjang betul leher hantu Rokurokubi tu. Sekarang, aku nak cerita tentang Drake, makhluk humanoid yang menyeramkan, memiliki tubuh kurus, sering muncul di Amerika Utara. Ia mengintai mangsa sebelum menyerang mereka dengan kejam. Macam mana dengan cerita malam ni? Harap anda terhibur. Kisah Derek tadi adalah cerita yang terakhir pada malam ini. Sehingga bertemu lagi, selamat malam.